Jadi bila Tun bangun pagi Tun, itukah yang Tun fikirkan? Yalah. Nak fikir untuk apa lagi? Untuk diri saya dah habis dah. You reach 101, you are still writing, you are still thinking. Tun, dah sampai 101 tahun. Apa lagi yang Tun rasa yang Tun masih mahu buat? Saya berpendapat bahawa negara kita ini mempunyai potensi untuk bangun sampai jadi negara yang maju. Tetapi dia mengambil masa dan akal fikiran, ideas. Kalau kita tahu macam mana, kita boleh buat. Tapi malangnya negara kita ini mempunyai cukup peluang dan aset yang boleh kita bangunkan kalau kita faham macam mana. Cara nak buat. Masalah yang saya lihat sekarang ni ialah sementara kerajaan tidak nampak peluang ini ataupun sudah nampak tapi tak tahu macam mana nak exploit peluang ini. Peluangnya. Jadi bila Tun bangun pagi Tun, itukah yang Tun fikirkan? Yalah. Nak fikir untuk apa lagi? Untuk diri saya dah habis dah. Cuma untuk negara. Yes. Saya spend more than 80 years struggling for the Malays. Although saya akui hak orang lain, orang bukan Melayu. Bila Tun masih lagi aktif cakap pasal masalah orang Melayu, masalah negara, mereka akan kata, Tun, pergi masjid lah, Tun, rehat lah, susah duk campur. So, macam mana Tun lihat sikap mereka ni Tun? Saya berpendapat bahawa saya telah berjuang dalam politik ini lebih daripada 80 tahun. Dalam masa itu saya belajar dan saya mengalami banyak pengalaman. Jadi saya tahu banyak benda. Kalau saya tahu banyak benda yang boleh diguna oleh orang Melayu untuk selamat mereka dan saya tak cuba. Sebaliknya, saya tinggal orang Melayu, saya cuma cuba tentukan nasib saya. Jadi, kalau saya buat itu, nampak saya selfish lah. Saya utamakan diri saya. Diri saya tak penting. Yang penting ialah bangsa saya. Jadi, selagi saya ada akal fikiran, kebolehan berhujah, saya akan teruskan. Saya kerja. Saya start kerja umur belasan tahun sampai sekarang saya duduk kerja. Saya fikir kehidupan tak bermakna jika kita tak guna masa itu untuk membuat sesuatu yang bermanfaat kepada negara, kepada bangsa, kepada agama. Itu yang kita patut guna. Ialah kita tumpukan pada ibadat kita untuk akhirat. Ya, itu kita buat. Tetapi yang ini kita boleh buat juga. Dan selagi ada hayat, itulah yang kita akan tumpukan kegunaan nyawa yang masih ada. Macam mana Tun punya kesihatan pada hari ini Tun? How do you actually feel Tun? Ya, saya macam orang biasa je. Ya, kan kadang-kadang sihatlah. Tapi kadang-kadang datanglah sakit itu, sakit ini. Tapi saya pergi hospital, dia bagi ubat baik. Saya teruskan kerjalah. Sekarang ini kita dalam period yang sudah 2 minggu. Saya boleh hadir office. Saya boleh lawan isteri saya di hospital
saya boleh duduk tinggal bersama di hospital. Jadi saya pagi ini saya bangun, saya pergi lihat Asma, dia nampak cergas sikit. Nampak okey, bercakap pun baik. Dan saya ingat kalau dibenar oleh doktor, hari ini saya nak balik ke rumah bersama dengan Asma. Asma, ya Tun. Tun sendiri Tun makan semua okey. Tun selera macam biasa. Bila makan apa semua Tun selera okey. Selera tak baiklah. Tapi kita kena makan apa? Kerana nak hidup. Nak hidup. Eat to live, bukan live to eat. What is your birthday wish? Apa yang Tun punya harapan pada hari jadi Tun? Birthday wish ialah perjuangan yang belum selesai ni diteruskan supaya terselamatlah bangsa, negara dan agama kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ingin ucap terima kasih kepada semua yang hantar mesej berkenaan dengan hari kelahiran saya yang ke-101 pada hari ini. Jadi 10 hari bulan saya meningkat kepada 101 tahun umur. Dan saya terima banyak kad happy birthday, selamat hari jadi, dan saya ingin ucap terima kasih kepada semua. Terima kasih.